Ini contoh 50 gram. So, anda kata tuan-puan nak keluarkan 50 gram. Ni dia, 50 gram. So, 50 gram ini daripada mesin ATM, tuan-puan kalau bayar pakai kad kredit, tuan-puan kena bayar RM30,313. Jom saya tunjukkan dekat dalam apps pula. Kalau dalam apps ini, tuan-puan, 50 gram yang sama, RM28,868. Bererti tuan-puan membayar lebih RM1,445. Yang ini kalau 1,400 ni tuan-puan dah boleh dapat ekstra 2.5 gram lagi. 2 gram lebih lagi ekstra. Jadi kenapa tuan-puan nak membayar kos pembelian dekat mesin ATM yang yang ekstra macam tu? Sebab kita tahu emas yang dekat dalam sini membayar menggunakan harga retail. Yang dalam apps ini membeli emas menggunakan harga kilang. So berdua adalah emas. Jadi biasanya tuan-puan nak emas yang kilang dengan harga yang lebih jimat dan menguntungkan tuan-puan, atau tuan-puan nak emas yang retail yang dah masuk ke dalam runcit lah kita kata, yang dah ditransfer ke dalam mesin ini dan kena bayar pula service mesin ini, ada pula CCTV dia, ada pula security dia yang kita kena bayar ekstra-ekstra. Jadi tak nak lah. Tapi kalau tuan-puan dah kumpulkan dalam sini, tuan-puan boleh withdrawkan, hanya bayar RM30 je. Jadi kalau siapa yang belum ada akaun emas, tuan-puan kena gunakan apps ni sepenuhnya. Kalau tuan-puan nak guna emas, kena ada apps ni. Kalau tuan-puan nak beli emas kat luar sana, memang akan terbeli emas dengan harga yang mahal sebab ada upah lah, ada fee yang lain bila dah sampai kat kedai. Tapi dekat apps pun ni tak ada semua tu, direct daripada kilang. Jadi kalau tuan-puan belum ada akaun emas, boleh isi beg ni.